Owner Volkswagen, pengguna-pengguna enjin EA888.2 wajib tengok video ni. Masalah kereta ni idle tak stable. Macam mana kita troubleshoot kereta ni? First kali, bila kita dah check dia punya plug, kita check dia punya coil, and then kita go through kepada compression test. Bila kita buat compression test, kita dapati piston nombor 4 tak ada compression, dan kita decide untuk buat overhaul lah. Bila kita dah buka, kita dapati masalah tu datang daripada piston dia yang sudah crack. Apa punca masalah dia yang menyebabkan piston ni dah crack? Macam owner kereta ni, dia dah modify dia punya turbo kepada turbo yang lebih besar. Jadi owner ni memang kau dia pakai kereta ni, dia hentam untuk dapatkan power yang maksimum, and then inilah dia punya akibatnya. Kalau korang ada masalah yang sama macam ni, ataupun simptom-simptom yang sama, macam contoh kereta idle not smooth ataupun kereta under power, kemungkinan besar kereta korang pun boleh jadi macam ni. Walaupun kereta ni piston dia nombor 4 je yang problem, tapi saya ni recommend untuk buat 4 piston penukaran. Kerana kalau kita dah tukar satu, nanti bila jadi kepada piston yang lain, kita kena overhaul lagi sekali. 2 kali ganda kos lah yang kita kena hadap.